lepak kat Mersing je. Banyak tempat yang tersembunyi. Okay, hari ni day trip. Ni tekong dia ni. Ni tekong dia. Ni tekong dia. Ada buat kalut. Sebelum nak keluar Kuala Mersing, diwajibkan semua pakai life jacket. Okay, hari ni meriah. Hari ni meriah, ramai pelancong. Sekarang ni dah dekat 10 biji lebih bot dah berlepas. Okay, kita dah boleh bergerak. Permit dah settle. Kita menghampiri Pulau Rimau. Pulau Harimau. Di belakang Mobi Haji ni Pulau Harimau. Wah, sangat cantik. Mancing jap. Try. Mancing kat sana. Okey, mancing kat sana. Tekong kata nak cari lauk, cari lauk. Jalanan kita ni lebih kurang setengah jam sampai kat sini. Ini poin pertama. Poin pertama kita singgah kat sini dulu. Nampak? Ini teluk ni sangat cantik. Kita dah sampai ke Pulau Harimau. Ini antara salah satu poin lah. Ini poin pertama kalau kita pergi. Ini adalah poin pertama. Sini boleh snorkeling dengan berenang. Sekarang ni kalau kita tengok air masih surut dah. Air mau pasang. Lebih kurang boleh pasang semeter lagi air. Nanti kalau pergi, kita akan pergi bersama Tekong Adi. Nampak gua tu. Okey, biasanya kalau air pasang, kita masuk gua ni belakang ni. Masuk gua belakang ni, berenang, lepas tu jalan kaki sikit. Lepas tu dah akan tembus dekat gua depan ni. Ini tempat yang akan keluar ni. Air pasang boleh jumping, boleh lompat. So kita tak payahlah pergi ke Krabi ke mana. Sebab kalau tengok air kat Tioman pula, air kat Pulau Harimau ni lagi cantik daripada Krabi. Krabi banyak minyak sebab bot dia terlalu banyak lah. Ini privacy lah, memang tak ramai. Okey, nampak koral dia. Nampak koral. Koral tak rosak sebab kita akan ikat bot. Nampak? Kita akan ikat bot pada pelampung ni. Okey. Sekarang ni Tekong dah matikan enjin kerana minyak dah mahal, dia kata. Adik kan makan nak Uti? Ada ni apa? Ini kat adik. Ada saya. Ni. Sementara bagi ikan makan ni, kita berlabuh sekejap. Kita temu ramah. Nama saya Adi Basir. Pengalaman buat bot ni dalam 20 tahun dah. Wah, dah 20 tahun dah dia buat bot. Ada lesen kan? Ada lesen McDom domestik. Nampak. Ini bukan kosongnya, ada lesen. Orang tempatan. Yang besi ni nanti kalau korang nak snorkeling, kau turun ikut ni. Turun boleh. Turun ikut ni Yeah. Lepas tu terus pergi ke belakang. Okey, ini kawasan yang pertama. So kejap lagi kita pergi port yang kedua, ketiga dan keempat. Satu bot 12 orang. Satu bot 12 orang Macam hari ni kita baru 1 2 3 4 5 6 7. Kira charter. Koral cantik masih terjaga. Memang bukan nak cakap lah, kalau berbandingkan dengan Krabi, sini lagi cantik lah air dia. Tak ada minyak, tak ada apa langsung, tak ada minyak. Siapa pernah pergi Krabi dia tahulah macam mana minyak banyak sebab bot beratus-ratus biji ada. So tak payah buang duit, pergi jauh-jauh. Datang je ke Mersing. Balik hari. Pagi-pagi makan nasi dagang. Okey, gua ni lah yang Hobi Haji cakap tadi, berenang.
masuk ke dalam. Lepas tu jalan kaki sikit akan keluar belah sana lah. Bot ni nak try masuk sampai dalam sikit. Kita nak tengok. Nampak air dah pasang lah. Dalam masa setengah jam air dah naik 3 suku meter. Okey. Adi nak masuk sampai dalam Adi? Oh sininya. Okey. Kita tak boleh masuk sampai dalam ah. Dalam ni ada terumbu karang. Takut kena bawah bot. So kalau nak berenang, masuk dalam ni, ikut laluan dia, jalan kaki sikit, keluar belah sana. Sekarang ni kita bergerak nak pergi ke Pulau Ujong. Okay, pemandangan Pulau Harimau. Kita menghampiri Pulau Ujong, Mersing Johor. Ni masih dalam jajahan Johor. Hari ni kita main pulau-pulau di kawasan Johor saja. Okay, kita dah sampai ke Pulau Ujong. Pulau Ujong ni korang main juga hari ni. Ni pantai ni boleh kita rapat ke tepi mandi. Kita mandi. Pulau Ujong ni tak ada penempatan. So dia memang suci dan bersih lah. Okey, nampak pantai dia putih melepak. Pantai putih melepak. Air sangat jernih. Nak bawa air, bawa apa ni mak? Bawa air, bawa makanan je bawa ni. Itu air je. Makanan bawa. Bawa Nah, kita tinggalkan pelancong-pelancong yang hendak mandi. Kita nak cari lauk, nak cari ikan. Sebab dah 3 hari tak makan ikan. Dah keputusan ikan. Pantai terus, naik pantai terus. Terjun. Okey. Oi, air jernih bang. Air sangat jernih. Tak rugi yang datang kat Mersing. Tak payah keluar modal jauh-jauh beli tiket ke overseas. Kita lepak kat Mersing je. Banyak tempat yang tersembunyi. Ni kalau surut. Okey, pot pertama gagal. Kita pindah pot lain. Nampak? Satu umpan pun dia tak makan. Okey, kita dah sampai pot kedua. Dah depan tu hujan lah. Kerapu. Ikan pertama kerapu. Dia ikan pasir. Kau melawan Lauk malam ni. Alhamdulillah dapat lauk lagi. Konon-konon ikan besar. Ikan delah. Nak angkat ini pun tak berani. Ikan delah setengah kilo. Ada lah. Kalut bos. Delah lagi bos. tak ikan tambak karang. Ikan tambak karang. Oh, tambak karang. Tambak karang bos. Ekor bersimpul-simpul. Oh, ini pot telah. Letak je makan ni. Macam mana nak buka Buka ikan tu. Sorry lah. Galak dia tengah galak. Dia tengah galak. Oh. Beri-beri. Angkat bayu. Halus ni. Tolong angkat ah. Yes, tak wah. Tu dah. Tiga sekali dengan anak sekali. 3 keluarga, 3 kelapa. Kita kena jaga kebersihan pantai kita. Sampah jangan buang dalam air. Kita bawa kat darat. Okey. Okey, ni dia suasana air
Jernih. Sangat jernih, putih. Putih melepak. Bila kita sampai, kita akan sediakan peralatan untuk snorkeling. Dia akan dibawa oleh kru kita ni. Dennis. Okey, pindah. Ikan ada sikit. Ada. Tapi ikan mahal. 60 ringgit sekilo. Okey ke tak? Okey, kita dapat memotong potong sayur. Minum air masin. Kita nak bergerak ke Pulau Besar. Kita akan lepak dekat dia teluk. Mandi tadi best. Best. Kau nak mandi pakai Dia ada lagi telur pada ni je. Ada tengok lagi banget. Mandi sikit je baru ni. Dia duduk macam tu lah. Faham lah. Tetap. Okey, ready. Terjun. Sejuk. Mana? Siapa nak air? Jom. Nak air apa? Sana nak air tak? Okey. 1, 2. Okey, angkat sawah sekejap. Okey, kita gerak nak cari burger. Sikit. Tangan depan. Sikit je. Sikit tu. Ada sikit. Okey, lepas mandi dekat pantai dah puas. Kita ajak dia orang minum air kelapa dengan makan burger dekat kampung Pulau Besar. Wih, berapa kecil? Tu ada ikan nampak. Okey, kita berehat sekejap dekat Pulau Besar. Pergi toilet. Okey, misi mencari air kelapa jampi. Dulu abang ikut Amit kerja kat sini. Buat sekolah. Setiap petang mancing. Tapi sedap lah tadi pot yang mancing tadi tu. Ikan banyak. Cuma masa je. Oh, alhamdulillah langit cantik biru. Tengok ah. Biru. Tapi kat darat tadi ribut. Cari air kelapa tak jumpa je. Bang, kelapa bang? Kelapa? 2. 2. RM5 lah. Ya. Minum sini. Okey, minum air kelapa. Saya pergi jauh-jauh bang, main sini putih macam Maldives.
memandangkan kita punya customer semua dah penatan. So lepas ni kita terus bergerak balik lah. Sekarang kita berada di Pulau Besar Mersing, Johor. Macam Maldives kan kawan-kawan. Oi, dia nak potong balik. Terima kasih lah.